Aku dah lama tau nak tulis cerita pasal mimpi ni. Tapi itulah, jadi mimpi je. Tapi dalam video kali ni, aku nak jadikan mimpi aku ni reality juga. Dengan mengkontenkan dia. Mimpi ni adalah benda terjadi masa kita tidur. Ke ada orang kat luar tu boleh mimpi waktu sedar? Ada, saya boleh tarik bulan. Dan mimpi ni datang dalam banyak jenis. Macam vanilla, mango, honeydew. Cuma jenis ni lebih kepada genre macam action, fiction, horror, sad boy, comedy. Macam tu. Dan perasan tak juga ada orang akan cakap, aku tak pernah mimpi pun. Dah lama dah. Daripada zaman Renaissance lagi. Okey, mimpi ni dia bukan jadi sepanjang-panjang kau tidur semalaman tu. No. Mimpi ni dia terjadi masa fasa REM sleep, iaitu fasa rapid eye movement, ataupun aku melayukan, masa ni otak kita ni sangatlah aktif menyamai waktu kita terjaga. Berjaga. Tiba aja sains pula kan. Tapi semalaman masa kita tidur, kita akan REM sleep dalam 4-5 kali sahaja. Dan sekali REM sleep tu dalam 5 ke 10 minit je sebenarnya. Cuma dalam mimpi tu kita akan rasa lagi lama, sampai boleh berhari-hari atau berbulan-bulan lamanya kadang-kadang. Dan sebelum kita bangun tidur dalam pukul 6-7 pagi tu pun, kita memang selalunya akan REM sleep for the last time. Dan sebab itulah selalunya siapa-siapa pun akan senang ingat mimpi time bangun tidur tu je. Siapa-siapa yang tak ingat tu, mungkin sebelum bangun tidur tu dia tak REM sleep ataupun tak bangun subuh. Dan dalam video ni aku nak jadi doktor mimpi sikit dan cerita pasal mimpi yang pernah aku mimpi dan jenis-jenis mimpi yang wujud dalam kamus sains mimpi. Pertama sekali aku nak cerita adalah pasal lucid dream. Lucid dream adalah keadaan di mana kita tengah bermimpi dan kita tahu yang kita sebenarnya dalam mimpi. Sebagai contoh, engkau tengah jalan-jalan dalam mimpi engkau dan tiba-tiba engkau nampak pokok pun berjalan. Engkau pun terus, aku dalam mimpi jadi pokok lah. Ataupun, meteor nak langgar bumi lah, aku langgar meteor lah. Okey, faham dah kan? Okey, cerita pasal lucid dream aku ni adalah, masa ni aku tengah drive kereta aku Saga Merah dan aku pergi bank. Aku tak tahu apa urusan aku kat bank tu, tapi aku nak parking dan parking tak ada. Tu aku perasan ada laluan bertangga untuk ke atas. Aku pun redah je lah laluan bertangga tu dengan kereta aku ni sampailah ke atas dan aku baru perasan, keluasan rooftop bangunan tu luas tandas rumah aku je. Dan aku pun baru nak terkejut, mananya parking? Parking tawan ke? Dan masa ni aku pun terus buat keputusan yang aku nak turun ke bawah. Sebenarnya boleh je aku reverse balik ikut laluan aku masuk tadi. Tapi masa ni otak aku dah start tersedar yang sebenarnya aku dalam mimpi. Sebab semua benda terjadi ni terlalu tak logik. Mana ada bangunan sebesar ni? Dan aku terus buat keputusan untuk terjun ke bawah. Iaitu masa tu dekat bawah tu ada tasik. Aku cakap dengan diri aku, alah ni semua mimpi, jadi aku bangun dah ni, kan? Aku pun terus ambil lajak dan terjun ke bawah. Masa on the way jatuh tu aku dah start lah flashback penyesalan atas apa yang aku buat ni. Yang peliknya aku tak risau yang aku ni kiok. Aku lagi risau kereta aku rosak. Dan kereta aku pun masuk ke dalam tasik tu. Dan lepas tu aku pun keluar daripada kereta tu, pergi kat tepi dan orang semua start mempersoalkan aku kenapa aku terjun masuk tasik tu. Dan aku pun start sedar lah yang semua ni bukan mimpi. Ni betul-betul terjadi ni. Lepas tu datanglah crane, datanglah macam-macam benda nak keluarkan kereta aku dari tasik. Dan lepas tu baru aku tersedar. Aku terus macam bersyukur tau sebab benda tu mimpi. Aku selalu dengar lah kan orang lucid dream ni, dia boleh kontrol lokasi, dia bagi kuasa dekat diri dia dalam mimpi tu. Dan siap boleh kawal lagi nak terus lock out daripada mimpi tu. Tapi aku pula bila aku lucid dream, aku tak boleh kawal pun dunia mimpi aku tu. Aku macam cuma kena reda je apa mimpi tu bagi dekat aku. Ni mimpi, nak tumbuh kaki lah. Mimpi yang seterusnya ni adalah fever dream ataupun mimpi di waktu demam. Macam baru-baru ni dekat event Ragam Raya, aku sebenarnya demam tau dan tak sihat. Siapa datang je mesti tanya kenapa suara tak sama. Kenapa pakai mask? Menipu Masa ni aku demam, sakit tekak, tak larat dan puasa. Ketidakselesaan dia tu ibarat darab 10. Walaupun aku nampak tenang dan relax masa tu, dalaman aku sebenarnya tak. Dan disebabkan aku demam, bila aku balik je malam daripada event tu, aku tidur, aku rasa ibarat aku masih lagi berpenat lelah menyiapkan benda-benda berkaitan dengan event Ragam Raya. Masa ni aku rasa macam ada benda tak siap lah. Ada orang nak beli barang tiba-tiba hilang lah, ada plastik terkoyak, susun barang tak habis-habis, entahlah. Dia macam merasa stres dan kerja tu tak sempurna. Dan benda ni dia akan buat aku terjaga dan terjaga tak henti-henti daripada tidur. Dia ibarat macam aku ni tengah jadi video yang looping tak henti-henti. Dah lah dicampur pula dengan sendi-sendi aku sakit, kepala pening. Jadi memang menambah lagi lah penat dan stres dia tu. Dan aku bagi contoh Ragam Raya ni sebab dia baru-baru ni je jadi. Jadi memori tu masih segar dalam otak aku. Cuma benda ni akan memang jadi ke aku setiap kali aku demam. Dan fever dream ni sebenarnya normal tau di kalangan manusia-manusia dekat luar sana tu. Bila aku buat kajian Google lah. Sebab sebelum ni aku ingatkan aku seorang je rasa macam tu. Rupanya tak.
Dan kisah mimpi yang seterusnya ni adalah pasal kawan baik aku ni. Kawan baik aku ni, dia ni memang selalu datang rumah aku dan lepak dengan aku. Kita orang ni memang rapat lah, ngam habis lah. Rumah kita orang ni pula sebelah-sebelah je. Dia punya baik dan rapat dengan aku tu, kita orang kawan daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Dan aku ada macam-macam sweet memory dengan dia ni. Kadang-kadang dia tak datang seorang rumah aku, dia datang bawa adik dia juga. Dan dia favourite colour dia adalah putih, sebab dia selalu datang main dengan aku pakai baju colour putih. Paling tak boleh aku terimanya, walaupun rumah kita orang ni bersebelahan, rumah dia ni besar tau, 2 tingkat. Anak orang-orang senang lah. Tapi aku tak ingat tau ayah dia ni kerja askar juga ke ataupun tak. Pelik kan? Dan nak dijadikan cerita, suatu hari aku terbangun daripada tidur aku baru sedar yang sebenarnya kawan aku tadi tu mimpi aku je. Dia senang kata masa aku tertidur tu aku mimpi macam aku dah kawan dia lama tau. Cuma perasaan tu rasa macam real loh. Macam dia ni sebenarnya pernah wujud. Tapi bila aku dah bangun tu, muka dia slowly kabur, pudar. Lepas tu aku pun start sedar lah, oh tu semua mimpi. Dan macam mana otak kita sebenarnya boleh cipta satu watak baru? Berdasarkan penelitian kajian Google yang aku baru buat juga, aku dapati yang otak kita sebenarnya tak boleh cipta watak baru bila dalam mimpi. Selalunya karakter dalam mimpi kita adalah orang yang kita pernah jumpa dekat luar. Dan otak kita cuba ambil watak tu dan cuba create satu karakter dalam mimpi kita. Berdasarkan apa yang aku baca lah. Cuma lepas bangun daripada mimpi tu, dia macam terasa sedih lah sebab memori bersama dengan kawan tu macam real. Macam baru je betul-betul lepas kehilangan kawan. Tapi lepas dah bangun lama sikit, 3-4 jam gitu, tak kisah dah lah. Lagi kisah masa tu nak sarapan untuk canaikan si lemak. Akhir kata, mimpi ni dalam Melayu kita panggil dia mainan tidur. Tapi dalam psikologi dia adalah banyak penerangan lagi. Tapi ni setakat mana yang aku google dan aku tahulah untuk dibuat cerita ni. Siapa-siapa nak tidur tu baca doa. Dan siapa tengah tengok video ni, pergilah tidur. Jangan tengok dah. Apa ni tengok video aku masa tengah nak tidur? Kan nanti kalau aku termasuk dalam mimpi korang kan macam mana? Ingatkan tadi Sumi. Hai, jom dapatkan komik Sumi yang baru nak rilis ni. Komik Sumi dah rilis? Rilis 29 Mei nanti dekat Pesta Buku. Assalamualaikum semua dan selamat berjumpa lagi dekat End Video Sumi. Klik-klik mata saja lagi 3 minggu komik Sumi akan dijual di event Pesta Buku Antarabangsa PBA KL 2026. Pada tarikh sekian-sekian ke atasnya aku tunjuk, korang boleh baca. Dan untuk pengetahuan korang lah kan, persiapan kali ni adalah persiapan yang paling stres, kerut dahi sampai tak tenang fikir 24 jam. Tapi masih lagi sempat lah aku siapkan video juga apa-apa pun. Kepada siapa-siapa yang nak baca komik Sumi ni, aku dah letak dia punya beberapa page dekat dalam aku punya social media, Insta, TikTok, Thread. Korang boleh pergi baca sekarang. Tengok ni patung plushie Sumi dah siap dah kena kurung dalam kotak. Kesian dia kan. Kalau korang kesian, korang pergi belilah nanti dan lepaskan dia. Dan juga komik manga Sumi Adventure juga dah siap dan bakal diterbitkan untuk pembacaan umum pada Pesta Buku 2026 nanti. Dua-dua plushie dan juga komik Sumi ni akan dijual pada Pesta Buku nanti. Aku harap kepada siapa-siapa yang nak dapatkan, korang sempatlah grab dua-dua ni nanti. Itu sahaja. Jumpa lagi di video akan datang ataupun di event Pesta Buku Antarabangsa. Assalamualaikum dan bye.